Sorotan terkini Berita 757. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan duka cita susulan insiden pembakaran suar di Jambatan Angkat, Kuala Terengganu yang didakwa melibatkan penyokong Selangor FC. Baginda selaku penaung Selangor FC menegaskan tidak berkenan dengan budaya samsing dan gangsterisme dalam kalangan penyokong bola sepak, khususnya mereka yang memakai jersey pasukan itu, serta mahu polis memburu dalam kejadian dan mengenakan hukuman maksimum mengikut undang-undang. Baginda turut mencadangkan penyokong Selangor FC yang disabitkan kesalahan menimbulkan kekacauan diharamkan daripada memasuki stadium bagi mana-mana perlawanan pasukan itu sebagai pengajaran agar insiden sama tidak terulang. Sultan Sharafuddin juga mengingatkan semua penyokong supaya sentiasa mengawal tingkah laku dan menjaga nama baik pasukan serta negeri. Terdahulu, polis menahan 33 penyokong Selangor FC susulan perarakan dan pembakaran suar di jambatan berkenaan dengan 21 daripadanya didapati positif dadah jenis THC atau ganja. 9 individu disiasat kerana memiliki 70 suar bernilai RM7,500 manakala kesemua suspek lelaki berusia 17 hingga 43 tahun direman selama 4 hari bagi membantu siasatan. Dalam perkembangan lain, seorang pempengaruh media sosial Muhammad Iman Hazriq Azizan 23 tahun pada Selasa mengaku tidak bersalah di 2 mahkamah session atas tuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap 2 remaja perempuan berusia 15 dan 16 tahun pada 22 Januari lalu di sebuah kondominium di Wangsa Maju. Di hadapan Hakim Tasnim Abu Bakar, tertuduh didakwa merogol remaja berusia 15 tahun dan 6 bulan mengikut Seksyen 375-G Kanun Keseksaan. Manakala di hadapan Hakim Muhammad Kafli C. Ali, dia didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap remaja 16 tahun mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017. Kedua-dua hakim membenarkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin beserta syarat tambahan pasport diserahkan kepada mahkamah, melaporkan diri di balai polis setiap bulan dan dilarang mengganggu saksi serta mangsa. Kes akan disebut semula pada 4 Mac dan 2 April. Sementara itu, misteri kehilangan 5 sekeluarga dan seorang lelaki dewasa sejak 3 bulan lalu terjawab dengan penemuan rangka mereka di dalam sebuah rumah terbiar yang terbakar di kawasan kebun kelapa sawit Kangkar, Pulai, Johor. Penemuan tragis itu dikesan oleh bekas suami salah seorang mangsa yang cuba menjejaki bekas isteri dan 4 anaknya sebelum bertindak membuat laporan polis pada 9 Januari lalu. Hasil siasatan forensik mengesahkan mangsa terdiri daripada seorang wanita, seorang remaja, 3 kanak-kanak dan seorang lelaki dewasa yang dipercayai dibakar kira-kira 3 bulan lalu. Susulan dari itu, pihak polis telah menahan 4 individu warga tempatan yang mempunyai rekod jenayah lampau serta mempunyai kaitan sebagai rakan penagih dadah untuk membantu siasatan. 2 suspek lelaki bakal didakwa di Mahkamah Magistrate Johor Bahru di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh.